Hey guys, welcome back to my channel. I love episode 2.0. I'm out and all time. Kita kali ini akan bermain game Ice Cream episode kedua. Sebelum video ni, like, jangan lupa subscribe, like, komen dan share dan tekan bawah. Follow aku di YouTube, Facebook, ada besi dah habis. Let's go, kita akan main game. Let's go. Okay, kita masuk ke dalam gamenya. Let's go guys. So guys, aku nak cakap sikit guys. Aku punya subscriber sekarang ni dah sampai 90 dah guys. Okay, kita sambung lagi 90 subscriber guys. Terima kasih dulu yang sudi tengok ayah video macam nanti. Okay, kita sambung lagi dari game Ice Cream part 2 guys. Part 1 itu bapak 600 tontonan ni. Kalau siapa yang dia mahu tengok Ice Cream sekarang, tengok saja guys di bawah description. Bodoh lah. Let's go guys. Kita akan cuba selesaikan game Ice Cream ni dengan cepat. Harap kan. Bodoh, terkejut aku banget. Okay guys, kita baru saja terkurung di belum kan dah. Terus tinggal ambil map je guys. Map tu dah letak. Sekejap bro, kita tunggu road dulu. Jangan dia pergi sini ya. Kan? Dia tak ada naik-naik di sini, tak ada. Tengok guys, dia berhenti guys. Okay, kita tunggu je guys, road tu pergi sana dulu. So guys, sepanjang raya ni aku akan menemani korang guys. Sepanjang raya ni. Bukan Ramadan hari tu kan, raya tu. Siapa-siapa yang malam bagi tengok video yang sebelum raya ni, itu dah video Ramadan guys. Tinggal tengok je. Comment below. Komen di below guys, apakah aku akan main bersama dengan collab orang lah guys. Antaranya kawan aku lah guys. Mana? Oh tu. So ni guys, kalau aku tengok ni nampak normal. Kau tu punya tengok tu nampak macam lag. Sorry tak sengaja guys. So lever guys, tekan the button. Aduh mak, yang ni lah aku tak suka pasal lever ni guys. Kita pergi ke sini guys. Boleh? Memang tak boleh. Oh, ni je lah choice dia kan? Okay, kita tunggu road tu datang dulu ke longkang sana. Biasanya road dah sampai sini guys, road. So aku tengah tunggu je guys, road nak pergi sana guys. Sebelum kita sebelum kita okay, road tadi guys, dia tadi main lalu je ni guys, tak nampak aku. Let's go. Ini kita akan pergi ke sana guys untuk mencari
untuk mencari kunci guard. Lepas saja kita pergi ke guard, guys. Ni dia, guys, jaket orang tu, guys. Ni dia. Lepas saja kita ambil kad. Rod boleh kejar di mana-mana, guys. Dia boleh tu, dia boleh apa dong? Duduk jongkong, duduk macam berak, guys. Lepas saja kita dapat kunci ni, kita akan pergi ke parking untuk cari. Kita pergi ke cafeteria dulu je. Kita pergi ke cafeteria. Tak nak sampai ni kan. So Rod, mana kau, Rod? Jangan Rod ada kat atas ni. Malas pergi atas. Bodoh lah. Tak ada. Tutup dulu. Let's go, guys. Kita akan cari nama-nama di sini, guys. Macam Paul, Anthony, semua Donald apa semua ni. Donald Trump. Sorry, guys. Ni tak boleh buka, guys. Ni tak boleh buka. Kita akan cari daripada salah satu daripada dia, guys. Contoh, kita akan ambil ni, guys. Kita akan ambil bread. Bread. Apakah betul? Use card. Tanana. Tak ada, guys. Let's go, guys. Mana, guys? Oh, lupa, guys. Aku nak cakap sikit, guys. Ice Cream ni sama developer dia, sama macam game Mr. Meat yang pernah aku main. Game yang kedua di channel Airil Hafizi Official 2.0 ni, guys. Manakah dia? Itu orang nampak dia baca ayat. Bodoh, dia boleh dengar, bodoh. Lihat. Siapa kata tak lihat? Aku lupa, guys. Kita kena pergi cafeteria dulu baru tu. Aduh, ngelik. Kita kena pergi cafeteria dulu, mencari mana orang ni. So, kita akan pergi ke cafeteria. Aku dah hafal, guys, puzzle daripada game ni, guys. Okay. Ready? Masuk. Bro, dekat ni. Jangan dekat dalam. Kan? Dalam. Assalamualaikum. Kan ada bunyi dah. Okay. Lambat saja di sini. So. Hui, bodoh. Mana nak lagi? Masa. Tenang aja gue mah. Bodoh, aku tekan door. Kan? So. Lepas tu kita kena cari siapa? Sudah. Bodoh lagi mana, bodoh? Oh, Sophia. Rod akan pergi ke depan, guys. Rod. Kita akan pergi ke parking lagi untuk mencari ID card si Sophia. Call line ni tak apa lagi. Ni
video. Buat apa coba? Nah. Tak ada orang. Bodoh, terkejut aku bodoh. Seram. Depan ni beku. Sus. Tekan akan ambil ni Sophia. Sophia ni nama je perempuan. Nama je perempuan. Tapi muka lelaki. Macam mana guys? Hui. Pergi sana. Nice. Okay, so kita jangan takut. Gelak-gelak dah sumpah. Sejak daripada tu lagi. Sejak daripada game. Game apa? Game Specimen Zero mah. Kat situ lah bermulanya aku ngelag. Ni mana? Bodoh. Bodoh terkejut aku. Tu. Empat. Dan kita. Salah. Ni, ada. Ha. Okay. Storage room. Mana? Aku dah lah takut ni makan. Okay. Tak ada orang nak tahulah aku takut ke tak. Tapi korang kena hati-hati kat bahagian ni yes. Bisa jadi road akan ada di sini yes. Mana? Bodoh, terkejut aku. Bodoh, terkejut aku banget. Pusing-pusing. Okey, kita teruskan penutupan. Okey, itu saja untuk video kali ini. Harap ada ketipu dengan aku channel walaupun tak habis tadi. Korang jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan tekan lonceng bawah. Follow aku di Facebook. Ada Uzi dan Hamid Syaril. Road to 100 subscriber. See you in the next video. Bye bye.